Bersatu dengan alam bukan berarti tunggu mati lalu ditanam. Cukup sekadar kita diam, biarkan zahir dan batin yang menyelam. Bila hati sudah memendam, jangan biarkan kaki berdiam. Berjalanlah melihat alam, pasti kamu terpesona tanpa kalam. Bila kita sedar akan kekuasaan Allah dengan melihat keindahan ciptaannya, sebutkanlah Masya Allah dan doa yang bermaksud, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Sarapan pagi kita hari ni, hari keempat, makan bihun pama. Kita bihun pama, air teh tarik. Ahad 23 Februari, hari keempat kem gedung. Kat luar masih hujan lagi. Sekarang pukul 8.47 pagi. Okay, dah bincang tadi dengan guide pun. Diorang cakap nak gerak pukul 10 pagi ni. So pukul 10 pagi pergi terus ke Kem Teku, lebih kurang 12 jam untuk 23 km distance. So dijangka akan overtime malam ni. Akan sampai mungkin pukul 9 ke 10 malam. Tengok pada pace semua nanti lah macam mana. Okay, kat luar masih hujan lagi, masih sejuk lagi. Boleh tengok lah kat luar tu, dekat pukul 9 ni pun masih hujan berembun. Kita mendobi dulu pagi ni. Semalam sampai dah lewat petang pukul 6.30. Semua tak sempat buka baju seluar semua, stokin sepah. Hari ni nak pakai balik. Kita basuh dekat lopak-lopak air ni. Kalau nak ambil, kalau kat gedung ni air minum ambil dekat lopak macam ni juga, tapi dekat atas lagi lah yang bersih sikit. So bawah ni biasa untuk mandi, basuh-basuh je. Okay, jadilah bersih-bersih sikit. Nak pakai lagi ni. Malam tak ingat masuk lumpur sampai lutut. Memandangkan hari ni pun dah hari keempat dan tengok pada berat beg pun macam tak berkurang lagi, dan kita orang pun macam tak banyak sangat makan nasi, masak nasi. So ration kita orang macam masih banyak lagi setakat pada hari ni lah. So untuk mengurangkan berat sikit beg kita orang, ada sedikit beras yang terpaksa kita orang lepaskan. Bukan kita orang lah, aku je sebenarnya. Sebab aku tak rajin sangat masak nasi ni. So makan pun biasanya nasi goreng yang dah siap pack tu, dengan lauk yang dah siap vacuum pack tu. Cukup masuk pada aku. Cuci ala kadar je bagi hilang lumpur. Jadi nak pakai balik. Air minum kita ambil air yang mengalir dekat sini lah, kat laluan. So ambil yang atas sikit. Tadi dekat bawah tu untuk basuh-basuh, cuci. Untuk air minum ambil dekat atas ni sikit. Saya ambil kat lopak yang mengalir ni lah. Okay, 10 pagi sekarang. Hujan dah berhenti tapi masih berkabus lagi, sejuk. Kita akan meninggalkan kem gedung ni untuk menuju ke Teku terus hari ni, InsyaAllah. Dengan lafaz bismillah kita mulakan perjalanan. Kalau daripada kem gedung ni, kalau view buka bawah ni kem padang, tapi sebab berkabus tak nampak apa. Okay, kem padang ni campsite lama lah dulu.
kita mulakan perjalanan menuju ke Teku. Kita akan berehat di Pangkin, makan tengah hari kat sana jangkanya. Let's go. Gedung masih lagi bersalji. Kena hati-hati kat sini, lalu sini. Sorang-sorang kan turun. Curam daripada atas tu. Turun memang kena pegang tali. Sini. Lalu tengok sampai bawah tu. Sampai-sampai turun. Okey, guide. Betulkan sekali tali nak turun lah. Tak memang lalu tali pun licin. Tali yang lama dah nak tercabut dah daripada akar dia. So, kena ikat baru. Tak habis lagi ni. Dah macam wall climbing ni. Bukan ikut tali je, celah-celah pokok, celah akar pun kena lalu ni. Panjang ni. Tak habis-habis daripada tadi ni. Kita menurun gunakan tali. Kita sampai di tangga gedung. Tangga 30 katanya. 30 meter. 30 meter. Menurun. Lepas pada tangga tu jarak 10 meter seorang. Start daripada turun puncak je ni, memang guide yang bernama Tam ni fully in charge lah. Sebab dia guide daripada Kuala Tahan dan dia memang expert dah hutan Kuala Tahan ni. Kita tengok ni. Okay, tu dia. Okay, sini start dia. Kau nampak tu tangga. Tangga. Turun sampai bawah sana. Sampai kat kabus putih sana tak nampak dah. Okay, kau tengok muka bumi dia macam ni. Sampai kat atas batu ni tegak. Dulu buat jalan ni Okay lah. 3 kali. Turun tu. Story ni 3 kali baru jumpa. Lepas daripada tangga ni, kena jalan jarak 10 meter sebab banyak batu loose. So takut batu jatuh. Lepas daripada turun tangga gedung ni, aku tak kira lah berapa nak tangga tu. Okay, ni laluan berbatu yang kita kena jarakkan 10 meter. Jom jalan. Ini lagi satu kena melintasi gaung. Banyak tali kena memang berpegang. Lalu masuk gaung, naik atas. Bawah tu semua gaung. Dah lah, jauh. Ni memang kena merangkak. Kita tak lepas. Laluan dia memang single trail. Kalau semalam aku katakan hari yang panjang, boleh dikatakan hari ni hari yang lebih panjang sebenarnya. Gila juga. Dengan mendaki dalam cuaca hujan daripada pagi ni, sejuk, tak tahulah apa yang akan kita hadap pada hari ni. Ya, jalan sikit panjat, Gunung Reskit. Okay, Gunung Reskit, tinggi 1279 meter. Penat. Kita take 5 dulu kat sini. Jom kita nak pergi ke Gunung Tangga 15. Okay, kita nak layan view situ kalau ada lah. Untuk pengetahuan, trek hari ni banyak memang guna tali lah, turun terutamanya. So penggunaan glove memang banyak membantu turun lah. Kalau tak melecet dengan curam, banyak berlumut. So kawasan licin dengan hati-hati. Naik bukit lagi. Harap kat atas nanti mungkin ada viewpoint. Itu pun kalau buka lah. Sampai ke atas ni. Trek dia dekat Kuala ni tak jumpa tanah, penuh dengan daun. Beza lah dengan kalau trek Merapoh, licin, daun tak sempat nak duduk lama. Macam ni lah. Turun naik. Tengok pokok bonsai macam ni. Dah sampai besar macam ni. Kau rasa berapa ribu tahun, mungkin juta tahun projek macam ni besar. Kita dah nak sampai ke Tangga 15 nama tempat ni. Jom kita tengok.
Okay, ni dia Gunung Tangga 15. Jom kita naik. Okay, dekat tangga ni macam tadilah, naik ke turun ke kena sorang-sorang, lepas baru boleh seorang lagi naik. Okay. Satu tangga. Dua tangga. Baru dua. Sambung lagi. Sini pun itulah, sepatutnya kalau buka ni, kalau tak ada awan, boleh nampak ni semua. Tapi tak ada rezeki kita hari ni, awan banyak. Sama juga sebelah sini pun sama. Okay, sepatutnya dari bawah ni semua sampai sana semua boleh nampak view. Tapi hari ni tak adalah. Jom terus jalan. Daripada sini tadi ni, okay, boleh nampak. Terus tu, kalau kau nampak sana tu, ke atas tu, puncak dia tu, banyak tangga nak naik tu. Jom kita turun dulu. Okay, turunin lagi. Tangga lagi. Tangga ketiga. Kau tengok subhan, berapa panjang. Ni yang paling tinggi lah. Curam, turun sampai bawah. Sana tu sambung naik balik. Nampak? Sampai atas tu kita nak pergi ke puncak sana tu. Tu seorang dah guide kat sana. Jom sambung jalan. Sini kena hati-hati lah, sebab tangga dia tak ada handrail. Tepi. Bismillah. Tu tangga aku baru turun tadi. Sini kiri kanan ni gaung lah. Ni gaung. Sini pun gaung. Memang ni laluan dia. Okay, ni tangga naik lagi. Tangga keempat. Jom kita naik. Tangga kelima dan keenam atas tu. Wah, tingginya. Jom naik. Okay, ni tangga yang keenam nak naik. Aku yang ni macam seram sikit lah, sebab dia banyak kosong kat bawah ni. Dia bukan melekat terus kat batu. Ni tangga yang ketujuh. Jom kita naik. Cubalah tengok dapat tak view cantik kalau naik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kena merangkak naik tangga semua ni. Biar banyak turun naik tangga ni, pikul bag. Melecet ketiak. Kalau korang bawa Vaseline, boleh sapu siap-siap lah. Alhamdulillah, lepas tangga ke-7. Licin. Alhamdulillah. Okey. Okey, sampai kita puncak tangga 15 ni dia. Puncak dia. Okey, baru 7 tangga, turun 2. 7 bang. 7. 8 dah habis. 8 dah habis. Okey. Kalau kau nak tahu, ni Tam. Dia lah salah seorang yang bertanggungjawab pasang tangga ni dulu. Tahun berapa? 2005. 2005.
Kalau tangga dia kat sini ada berapa? 8 ke 9? 8 eh? 9 jemput yang pendek. Oh, yang awal-awal tadi tu. Yang mula-mula tu. Dia tu 3 tangga. Okay, so maknanya semua ada 9 daripada awal tadi tu. Satu lagi kat depan. Tapi kenapa dipanggil tangga 15 kat sini? Sebab Tam cerita dulu bentuk muka bumi dia sini macam nombor 15. Bukan tangga ada 15, tangga dia ada 9 je. Okay, so sepatutnya kat sini kita dapat belanja view lah. Tapi itulah, tak ada rezeki lah kali ni. Semua ditutup awan. Ni campsite tangga 15. Okay, campsite ni siapa yang naik kuala, buat kuala-kuala, dia akan camp kat sini kecil. Lepas tu diorang daypack pergi ke puncak, dan turun balik kat sini. Tapi gila lah. Air tak ada, semua tak ada sini. Jom kita tinggalkan bukit tangga 15, teruskan perjalanan ke camp Teku. Kita rehat kat Pangkin nanti makan. Sekarang pukul 1.18. Cantik view ni. Kat kiri kanan berdumut. Oh, track dia. Allahu Akbar. Ni sejenis pokok palm. Tapi unik dia pokok palmnya ni, jenis ni hanya didapati dekat Gunung Tahan je. Difahamkan tak ada jumpa kat tempat lain lah. Ni lah daun dia. Okay, daripada sini sampai ke Pangkin ni. Banyak laluan trek kat sini, kena merangkak je ni nak lepas. Corner baring 45 degree. Oh, cantik orchid ni. Jenis orchid. Trail betul lah laluan dia. Turun naik ni. Nanti panjat lagi batu tu dengan tali. Jom turun tengok. Okay, naik pula ni. Okay. Saya ada glove lah, membantu sikit. Banyak pegang tali, pegang batu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia teh gunung ni. Sejenis bonsai yang boleh buat teh bunga dia. Spot ni kalau dia buka kiri kanan ni, subhanallah cantiknya. Batu bertingkat-tingkat. Oh, ini pun entah bunga apa. Tapi cantik lah. Dah nak layu. Banyak. Aku kalau kat hutan tengok pokok-pokok macam ni pun dah nampak cantik dah. Okay, jom sambung jalan. Teruskan ke Pangkin. Oh, naik tangga lagi. Cantik kan trek ni. Masuk. Oh, dikelilingi bonsai dengan mosi yang cantik warna putih ni. Sampai inilah Pangkin atas nama dia. So kosong lah, kiri kanan semua pun tak ada view. Boleh take 5 kejap sebelum kita terus jalan turun. Okay, sampai camp Pangkin. Alhamdulillah ada grup lain juga camp kat sini. Turun tu.
Hai. Ni baru punya Mr. Chong. Ni Assalamualaikum. baru, ni lama. Sama. Abang. Hai. Padu. Oh, jadi Okey, daripada Pangkin kita nak turun ke Teku. Okey, jom. Jalan, bismillah. Grup tadi kata 3 jam ni, tak tahulah betul ke tak. Kita tengok lah, sekarang pukul 3.45. Okay. Dah start. Dah kat kawasan bawah sikit ni. Tengok. Banyak tahi dia. Tahi. ada jalan lain ke? Ini bukan kerah kan? Ini kayu tumbang tak? Mana ada jalan lain lagi dah. Kalau ke sana apa ni? Sana jalan? Taklah, ni kayu tombang lah ni, bukan cross ni. Bukan Ni kayu pokok tu. Penat weh. Separuh nafas rasanya. Gila lah trek Kuala ni. Di sebelah ni ada 4 puncak. Ni nasib baik awan buka sikit. Kita nampak lah kat situ orang panggil pantat lesung. Sebab mungkin pantat tu orang Indon cakap tu bontot. So mungkin bontot lesung lah bentuk dia. Adalah view sikit. Hari ni baru dapat view sikit je lah. Tu pun awan dah tutup balik dah. Kalau trek Kuala ni banyaklah nampak macam laluan. Kadang laluan haiwan. Contoh macam ni kan. Ni sebab tu guide tutup. So kalau macam ni jangan lalu lah. Kita ambil yang ni, laluan ni. Okay. Lagi satu, kalau kat Kuala ni tanda dia buat tanda macam ni. Cuma tak berapa banyak ada lah. Okay. Kat sini ada view sikit lah nampak. Okay. Gunung Ganang yang kat belakang tu semua. Okay. Banyak lah sampai sana. Okay, ada awan sikit. Bolehlah sejukkan mata. Dengar bunyi nak hujan ni. Boleh tahan juga ni. Hujan lebat. Dalam hutan ni. Baru pukul berapa ni? 4.47. Dah gelap dah sebenarnya ni. Hujan dah lebat. Dah turun dengan lebat. So trek pun akan jadi lebih licin rasanya. Lebat hujan. Macam ni. Aduh. Hari-hari kena hujan setakat ni. Kalau di Kuala, trek Kuala, tanda dia petak warna kuning macam ni. Tapi jauh-jauh lah, jarang-jarang boleh jumpa. Okay, compare kalau trek Merapu, dia banyak tanda dia warna kuning macam tu, tapi dia bulat. Okay, kalau macam ni dia petak, penanda jalan dia lah. Rasanya camp Bukit Sasi kot ni. Baru sampai sini. Okay, kawasan lapang tapi tak ada signboard. Ini macam mana ni Macam Istana Takeshi ke apa? Apa tu yang ikut papan tu? Ya, alamak, beg ni tak lepas. Jauh dia. Ke panjat sini? Oh betul lah, sini lawan. Serius lah. Aduh, lepas beg dulu. Sebabnya aku nampak ada kok ni. Apa? Ni tinggi tu. Sekejap Cuba Bismillah. Bismillah. Betul lah Wan. Sebab turun kot sini. Jam. Dah putus dah. Tengok jam sampai dah putus dah. Betul lah, putus lah. Tak boleh pakai dah. Pokok tombang pula. Mana ni lalu ni? Wah kot. Allahu Akbar. Entah.
Oh, sangkut. Ha? Ya ke? Katanya tu tak ada orang jalan. Ya ke? Allahu Akbar. Beg aku lepas dah? Oh, aku rasa ni lawan. Dia pusing sana ni. Sim belakang aku. Apalah, back on track. Okay, jalan. Hari dah nak semakin gelap. Jam dah pukul 7. Sekarang masih belum sampai lagi ke camp Teku. Kena standby siap-siap. Headlamp pakai. Gelap nanti. Masuk maghrib, kita berhenti sekejap azan. Lepas tu insyaAllah teruskan lagi perjalanan lah. Dia lagi sampai pokok tombang. Ni lalu empat langkah. Maaf. Jalan di sini ke? Ke sana tu. Oh, sanalah kot. Situ. Ke sini. Oh, ni. Betul. Kiri ni. Ya. Jangan dulu Okay. Back on track, insyaAllah. Hari pun dah gelap. Start gelap. Sekarang ni dah lepas waktu maghrib. Tadi kita orang berhenti sekejap azan. Azan, kita teruskan lagi perjalanan. Okay. Memang dah completely gelap lah sekarang ni. Memang kena pakai headlamp. Tahu lah berapa jauh lagi ni Camp Teku. Hujan makin lebat. Jadi dah tak sampai-sampai lagi ni. Kaki dah penat, berjalan tak berhenti. Okay. Tak tahu berapa lama lagi, harap tak jauh lah. Kita sampai Bukit Teku. InsyaAllah campsite dah tak jauh lah kot. Ni dah Bukit Teku. Jom sambung perjalanan. Ni lagi berjalan. Dekat pukul 9 dah ni, 9 malam. Cabar jalan malam dengan hujan. Hanya mampu berdoa je lah supaya Allah mudahkan perjalanan kita. Lumpur lagi. Licin. Harap landai je lah dah, tak adalah. Terus naik lagi.
Dua bang. Ah, 2. Mentang. Oh, pukul berapa korang sampai tadi? Kita sampai pukul 6.40. Huyo. 40 lah. Boleh bang. Oh, ni kalau aku tumbuk. Pukul Lampas aku nak. 8.59 Astagfirullahalazim. sampai ke Kem Teguh. Oh, Ya Allah, kenapa? Wah, ya Allah. Kem Teguh. Akhirnya sampai campsite. Oh, dah tak tahan dah. Dah mandi dulu lah. Berendam, merangkap mandi terus ni. Allah Akbar. Link teruk bang. Kena renam 15 minit ni baru sedap. Okey, alhamdulillah. Settle mandi, kita makan, solat, lepas tu ada taklimat bincang untuk esok sebab ada 2 option lah. Salah satunya nak pecah 2 grup, satu tinggal di Teku sebab tak larat dan hanya sepatu yang pergi ke 4 step. Apa-apa pun kita tidur dulu lah, semua dah penat dah ni. Esok baru decide. Assalamualaikum.